khalqihi ya alim khalqihi ya khabir bi khalqihi ultuh bina ya latif ya alim ya khabir aghithni ya Allah ya Rasulullah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillahil wahidil ahad al-faradis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah dapat bertemu semula dan kita dapat sambung kembali bacaan kitab Qatrul Waisiyah fi Alami Sofiyah, dan kita dah masuk pun ke penghujung atau penutup kitab Khatimatun, penutup kitab muka surat 41. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Khatimatun nas'alullaha husnaha. Khatimatun nas'alullaha husnaha. Ini satu khatimah, penutup pada menyatakan aturan perjalanan mereka itu kepada Allah Ta'ala, usaha menuju ke Allah, pada menjelaskan perjalanan kaedah mereka itu salik ilallah ni. Ketahui olehmu bahawasanya telah muafakat oleh segala ulama tasawuf atas bahawasanya yang terlebih tebal hijab yang mendinding antara hamba dan Allah, iaitulah nafsu amarah bisu. Artinya nafsu yang sangat menyuruh dengan berbuat kejahatan, dan ialah tempat segala pekerjaan kecelaan dan kejahatan. Inilah yang menghijab, yang menghalang. Hijab pula hijab yang tebal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Maka siapa-siapa yang berharap bertemu dengan Tuhan, falyamal amalan salihan, buat amal yang baik, buat ibadah. Nafsu amarah ni segan, malas buat ibadat. Jalan nak ke Allah kena buat ibadat. Seperti dalam surah Al-Asri itu, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat. Jadi hak Allah atas kita ni melaksanakan ibadah. Dan itulah hikmah kejadian dan penciptaan. Kata Imam Al-Ghazali, man balagha arba'ina sanah, orang yang telah melepasi umurnya 40 tahun, kurang ibadat dia, kurang kebaikan dia, maka fanar aulabi, neraka tempat dia. Jadi ukuran umur berubah tak berubah kita ni, nak sampai ke Allah tak ada jalan lain kecuali buat ibadat. Maksudnya perkara yang maksiat kita tinggalkan, perkara yang hak taat kita buat dan istiqamah. Maka orang yang gagal, orang yang segan, malas, tak berubahlah, walaupun dah berumur, dah berakai dah, melihat berbagai-bagai tanda dan kebesaran Allah, tapi tak tersentuh juga hati dia,
tak cenderung nak buat ibadat. Bahasa kitabnya orang ni, diri ni nafsul amarah, diri yang cenderung suka buat kejahatan. Ini orang ni dengan Allah bagaimana? Orang ni tadi dengan Allah jauh, ataupun dia tak, kalau ada hasrat niat di hati dia nak dapat redha Allah, nak dapat pengampunan Allah, nak dapat suka Allah, atau mati dalam husnul khatimah, dalam keadaan mati yang dalam keadaan diredai Allah, terhalang maksud yang dikehendaki itu dengan tak berubah. Kena ubah daripada nafsu amar atau bisu, menjadilah kita nafsu yang berikutnya, nafsu yang lawamah, nafsu yang mulhamah. Baik. Jadi nafsu amarah ni tadi jahat zahirnya, juga jahat batinnya. Kalau hati ni jahat dipanggil nifaq. Kalau hati ni, kalau jahat dipanggil munafik. Sebabnya hati ni tak sentuh, tak ada, tak terisi dengan yang benar, tak sungguh, tak tahqiq, tak sebenar, tak ikhlas, tidak tulus hati kerana Allah. Jadi hal yang macam ni sangat menakutkan, sangat menakutkan. Maka ada hadis datang menceritakan tentang amal-amal kita dibawa, diangkat oleh malaikat naik melepasi langit pertama, menapasi langit kedua, menapasi langit ketiga. Maka sampai satu keadaan melepasi tapisan ni sampai ke Allah, tidak benar juga amal kita tu, tidak benar juga amalan kita tu. Maka Allah sendiri mengklaim amal tu penuh dengan kedustaan. Ini yang kita bimbang. Maka cubitan hadis ni disebut fayaqulullahu ta'ala kazzabta wa taqul malaikatu kazzabta wa yaqulullah bal aratta an yuqala fulan jari'un wa suja'un faqad qila zalika. Hadis riwayat Imam Muslim. Amal kita kan akan diangkat ke langit, dan dengan kebesaran Allah menerima kemurahan Allah menerima amal tu. Setiap langit selaku penapis. Ada yang sampai hanya sekadar langit pertama dah pun ditolak oleh Allah. Ini semua merujuk kepada ketidakketulusan hati kita dalam ketaatan, merujuk kepada nafsul ammaratun bisu ni. Amal dia tak terima kalau dia buat pun, dan memang dia berasa lazat manis dengan ibadat dan dengan maksiat, dengan dosa dan maksiat. Dan bahawasanya yang terlebih tebal daripada segala perkara yang kecelaan iaitu takabur, iaitu sifat takabur. Takabur ni kan sifat mazmumah, berhubung dengan hati. Maksiat hati disebut di sini. Kita boleh faham takabur ni akhlak atau perangai atau maksiat yang berhubung dengan hati. Kemudian ujub ni tadi orang yang melihat dirinya sempurna. Orang yang melihat dirinya sempurna kerana melihat segala kebaikan, segala keelokan dan segala taat dan ibadat itu tadi zahir dan berlaku kerana dirinya. Dan bila kita lihat ujub ni tadi, mengapa jadi begitu? Sebab dia memandang hasil dan berlakunya sesuatu kerana dirinya yang dirinya yang berusaha, dirinya yang memiliki kekuatan, dirinya yang mempunyai kemampuan. Sedangkan seluruh alam ni milik Allah. Dan Allah ni tadi dengan sifat kudrat dia menguasai segala sesuatu. Maka kita yang boleh buat baik, boleh melaksanakan ibadat dan taat ni tadi semata-mata kemurahan Allah. Boleh bersedekah, boleh bersolat, boleh berpuasa, boleh meninggalkan maksiat kerana kemurahan Allah. Sebab tu untuk menghilangkan ujub,
kena melihat semua yang ada di kita dan semua yang berhasil dari kita dalam bentuk perbuatan baik tadi ini adalah dengan kemurahan Allah, melihat rahmat, begitu. Melihat rahmat. Dalam bacaan bismillah kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tafsiran bismillah ni tadi dengan nama Allah, dengan nama Allah. Apanya? Yang menjadikan segala, yang menjadikan yang membuat, yang memberi segala nikmat yang besar-besar. Maknanya nikmat yang besar-besar dan nikmat yang seni-seni, yang iman, ma'rifah, taat, ibadat dan taat ni, semuanya ni yang Allah yang menjadikan. Sebab tu kita baca bismillah dengan nama Allah, dengan zat yang bernama Allah, menjadikan sekalian nikmat-nikmat ni. Baik. Jadi kan ibadat kan nikmat, buat baik kan nikmat, meninggalkan maksiat dan nikmat. Maka nikmat tu dah disebut di dalam kata-kata bismillah tu, dia yang buat. Maka kenapa kita berasa kita hebat? Maka ujub ni tadi melihat diri hebat, antara perkara yang menjadi hijab dengan yang tebal antara seorang dengan Allah. Kemudian kemudian dan riya, kemudian sum'ah dan syuhrah. Riya ni tadi suka menunjuk amal kita kepada orang, kepada makhluk, tidak kepada Allah. Riya ni tadi dalam hati kita lengkap dan sempurna suatu amal ibadat atau amal kebaikan bila dilihat oleh makhluk, oleh orang. Dan kalau tak dilihat oleh orang, dia rasa tak seronok, maka riya lah tu. Kemudian sum'ah, dia suka sifat sum'ah ni tadi, suka mendengar kata baik orang kepada diri dia. Dia suka orang sebut kebaikan-kebaikan dia. Tadi dia suka orang lihat, yang ni dia suka orang mendengar. Dia suka mendengar orang berbuat, orang sebut baik tentang diri dia, tentang ibadatnya, tentang taatnya, tentang jasanya. Dia suka. Perasaan tu bunyi sum'ah. Dan syuhrah gemar kepada kemasyhuran. Syuhrah ni gemar kepada kemasyhuran, yang adalah sekaliannya takabur, ujub, riya dan sum'ah itu beserta dengan kasih kepada dunia. Semua ini adalah furu', adalah juzuk-juzuk, alamat-alamat, petanda-petanda hubbud dunya. Orang tu kasih kepada dunia dan kasih kepada kemegahan dan kebesaran dan gelaran dan pangkat, tidak tawadhu, tidak merendah diri kepada Allah. Maka semua ini disebut sebagai hijab yang tebal, dan disebut di sini muwafaqat oleh ulama tasawuf, ulama pakar tentang penyakit hati ni. Tasawuf ni dalam hadis at-ta'budallah diambil daripada hadis Umar, disebut nukilannya an-ta'budallah, disebut sebagai ihsan, diambil sebagai sumber pendalilan tentang tasawuf. Mahwal ihsan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jadi ihsan tu apa? Suatu kesingkapan tirai di hati para hamba kepada Tuhannya. Tirai itu disingkap sehingga anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah dalam keadaan engkau melihat Allah, pencipta atau pemilik alam semesta, pemilik segala keagungan dan kesempurnaan. Dia tak terhijab
dengan yang lain. Dia tak jauh ataupun dia tidak tertutup. Dia seolah-olah duduk dalam hadrat Allah tu. Anta'budallah ka'annaka tara. Sebaliknya kita tidak dengan Allah kerana datang awan hijab yang disebut tadi, takabur, keakuan diri yang cukup kuat, takabur, riya, sum'ah, ujub ni, dan kesemua ini diharamkan oleh Allah di dalam pengaturan hukum. Kalau kata hukum ni kan ada wajib, ada yang haram. Nah, ini diharamkan, makna berdosa, dibenci. Maka Allah tak suka orang yang duduk dalam keadaan sifat-sifat yang disebut tadi. Maka disebutlah sebagai hijab, sebagai penghalang. Maka kalaulah ada ciri-ciri sifat ni, dia tetap juga tidak dalam hadrat, tidak di dalam pandangan Allah, tidak di dalam redha Allah. A'inuni kan ada munajat disebut a'inuni bi'aunillah. A'inuni, bantulah aku dengan bantuan Allah. Wansurni binasratillah, tolonglah aku dengan pertolongan Allah. Wanzuruni binazratillah, sehinggalah wahduruni bihadratillah, hadirkanlah aku dalam hadrat Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat sempurna dan sangat besar keadaan bagi seorang hamba tu kecuali langsung dapat berhadapan dengan Tuhan, langsung dapat bertemu dengan Tuhan, dengan Allah ni. Dan tetapi tidak dapat bertemu dengan Allah, dia punca dia sebab masih terpenjara dengan segala kekotoran mazmumah ni. Kan sifat ujub, takabur tu jenis-jenis mazmumah yang dicela. Kotor, tak layak nak bertemu, nak bersama dengan Allah. Jadi sebab tu datang dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa-siapa yang berhasrat untuk yarju liqa'a, berhasrat bertemu dengan Allah, bukan semestinya di akhirat. Man khafa maqama rabbih jannatan. Man khafa, siapa yang takut maqama rabbih, akan maqam ketuhanannya, akan kemuliaan ketuhanan, maka bagi mereka itu dua syurga. Ditafsirkan dua syurga ni maksudnya apa? Satu syurga yang ajilah, satu syurga yang ajilah. Yang ajilah tu di dunia ni kita kan dibahas tentang boleh bertemu dengan Allah di lapangan syurga. Maka syurga ni ada dua. Satu syurga yang disegerakan disebut sebagai syurga ajilah, syurga yang bersegera. Tapi syaratnya man khafa maqama rabbih, orang yang takut akan kemuliaan, keagungan ketuhanannya, sehingga dia bermujahadah, sehingga dia bermusyahadah, sehingga dia bermuraqabah, sehingga dia alfana fillah, sehingga dia gugurlah diri ini daripada segala mazmumah yang menjadi hijab ni, yang menjadi penghalang ni, baru boleh masuk jannatul ajilah, baru boleh masuk dalam syurga dan dapat bertemu dengan Allah. Dalam makna bukanlah bertemu tu tadi yang jauh boleh bersentuh, dekat bersentuh, jauh berjarak, bukan faham Allah tu tadi dalam konteks makhluk, tapi suatu keadaan yang disingkap, yang laisa kamitsli syai'. Kita janganlah dapat bertemu dengan Allah tu kita faham Allah ni tadi dalam konteks makhluk. Maksudnya bertemu berdepan dengan dia, tengok tubuh dia, bukan macam tu. Tetapi dalam makna yang layak, yang seperti yang Allah kehendaki. Dan bahawasanya yang terlebih gelap baik, dan bahawasanya yang terlebih gelap daripada segala zulmat iaitu dengki dan mengumpat orang, dan mengumpat-ngumpat orang, dan mengadu-ngadu dan pelaga orang. Jadi zulmat, kegelapan, buta,
keliru ni, tak melihat yang sebenar, tak mendapat hidayah, hatinya dalam keadaan gelap, maka tak nampak. Kita ni sebabkan melihat ni tadi dengan cahaya dah ada cahaya terang kemudian berwarna, nampaklah apa yang boleh nampak dengan mata. Dalam konteks ini melihat yang sebenar, dia tak dapat hidayah, tak dapat pertolongan, tak dapat taufik pimpinan, sebabnya dengan sebab masuk dalam zulmat, dalam kegelapan, dan paling gelap dari segala gelap perasaan hasad, dengki, dengki dan mengumpat-ngumpat orang dan mengadu-ngadu dan pelaga orang. Maksudnya tak ada rahmah, tak ada kasih, tak ada cinta hati dia kepada makhluk. Kenapa? Kerana dia tak berpuas hati dengan takdir dan qada tu. Kan kita semua ni tadi di dalam Usuluddin, dalam kitab Usuluddin, dalam kitab Tauhid, makhluk ni tadi semuanya ditentukan semenjak di dalam zon suluhil qadim. Suluhil qadim ni maksudnya apa? Suluhil qadim ni blueprint, mungkin dalam maklum ilmu Tuhan tu. Kita sebelum dijadikan ada ke tidak? Ada di tempat tiada, belum dijadikan, tapi ada di martabat mungkin yang maklum dalam ilmu Tuhan. Macam masjid ni lah, masjid kita ni sebelum terpeguh ada macam ni. Ada di mana masjid ni? Ada dalam ilmu engineer tu lah. Ada dalam pengetahuan engineer tu. Jadi yang ada di dalam pengetahuan engineer tu wujud nuri dipanggil, wujud yang bangsa nur, dipanggil a'yan sabitah, ataupun maklum dalam ilmu Tuhan, ataupun ta'alluq suluhil qadim, ataupun ta'alluq suluhil qadim di situ. Habis apa yang ta'alluq dalam suluhil qadim tu kita tak tahu sebelum dijadikan, kita tak tahu sebelum dibaharukan dia. Setelah dijadikan baru kena ada mungkinat yang baharu, barulah dihukum dia baharu. Maknanya baharu ni kan bermula dengan tiada dan berakhir dengan tiada, tak baharu, ada yang membaharukan dia. Jadi sebelum dijadikan dia tak tersentuh dengan hukum baharu, dipanggil mungkin yang azali, mungkinat yang azali. Macam masjid dalam ilmu engineer tu, dia belum dijadikan, dia bukan engineer. Muka pintu masjid masa itu bukan muka engineer tu. Masjid tu lain, engineer tu lain, betul tak? Jadi akal berfikir dalam ilmu, dalam pengetahuan Allah ni tadi dah ada kita ni, dah ada sekalian makhluk ni. Kenapa kita kena yakin dan percaya macam tu? Kerana kalaulah tidak ada kita dalam ilmu Tuhan, maka Allah ni tadi mengalami ketidaktahuan, jahil. Kan Maha Suci Tuhan bersifat jahil. Tahu pengetahuan tu baru datang tentang kita, mana mungkin lagu tu. Jadi kewujudan masa tu tak dipanggilkan baharu, tapi dipanggil mungkinat yang azali. Baik, apa yang kita nak bahas tentang hasad, dengki, mengumpat-ngumpat, mengadu domba ni tadi, pelaga orang ni tadi, timbulnya tak puas hati kerana difikirnya segala yang berlaku ni tadi adalah kerana pengaturan selain daripada kehendak dan pengaturan Tuhan. Maka dengki ni tadi sebenarnya bukan tak puas hati ke orang tu, tapi lahir daripada tak puas hati kepada Tuhan. Maka zulmat yang paling tebal antaranya hasad, dengki, mengadu-ngadu. Sebab apa? Sebab blueprint original punya kita tu, dalam mungkinat dalam ilmu mungkin dalam ilmu Tuhan masa tu, di mungkinat yang azali tu, apa yang di sana kemudian dijadikan kita ni seperti yang di sana lah. Maksudnya
dah ada dalam ilmu engineer tu. Maka yang ni kenyataan yang ada dalam ilmu engineer tu. Ni masjid ni. Ke dalam ilmu dia masjid lain, dia buat jadi macam lain. Lagu tu tak kena. Tak kena kan. Mesti dah sebiji macam dalam ilmu engineer tu, inilah dia. Jadi apa yang Allah dah buat ni, apa yang ada dalam ilmu Allah ni, apa yang kita tengok ni, yang kita tengok ni, maka ada yang senang, ada yang susah, ada yang sihat, ada yang bahagia, ada yang berharta, ada yang mulia. Kesemua yang berlaku tu kita tak boleh awaknya dia dapat, aku tak dapat. Awaknya aku berusaha lebih tapi tak seperti dia. Dia tak ada apa pun tapi dapat lebih, merasa tak puas hati. Maka tidak melihat hakikat ni, sebenarnya mata hati dia tu tadi diselubungi awan gelap, hijab yang gelap. Tak melihat tu. Padahal kenyataan akal dah menghukum. Segalanya dah pun ditetapkan oleh Allah dan jelas dengan kaedahnya beriman dengan qada dan qadar. Maka kalau dilihatlah bahawa kesemua tu tadi, kejadian dan yang terjadi itu adalah kerana seperti yang dikehendaki Allah, maka tidaklah lagi dia tu tadi berasa hasad dan dengki, tidaklah benci membenci, tidaklah musuh bermusuhan, kerana Allah menjadikan bil hikmah, dengan bijaksana. Allah mengetahui dengan bijaksana dan ada hikmah di sebaliknya, di sebalik susah, di sebalik sakit, di sebalik pahit ada ubat, begitu. Di sebalik sakit musibah ada anugerah dia. Mungkin nak mensucikan dosa kita, tapi kita tak puas hati dengan apa yang terjadi. Maka tu dalam keadaan zulmat, buta mata hati, gelap dia, begitu. Disebut di sini. Dan telah muafakat, ini yang diambil sebagai suatu rumus, suatu kesimpulan. Kita orang Melayu ni bukan rajin membaca. Bukanlah pula semua orang ahli bila membaca faham, intisari, pati daripada bacaan. Maka Tuan Husin ni sebagai ulama yang dari bangsa dan keturunan Melayu ni, dia faham macam mana nak sampaikan sesuatu yang berfaedah, dapat jadi renungan dan dapat buat suatu kesimpulan jelas kepada bangsaku ni. Maka dia ambil dari kitab yang besar-besar tu, dia rumus, dan inilah dia inilah dia suatu rumus, suatu khulasah, ringkasan, ulasan yang mudah difahami dan tak melalut-lalut penceritaan dan ringkas. Apa itu perkara yang membuatkan seorang jauh dengan Allah. Kalau kata sifat mazumah yang paling buruknya, dia letaklah takabur, ujub, riya dan sum'ah. Kemudian yang alamatnya membutakan hati kita melihat yang sebenar dan jauh sangat daripada hidayah dan taufik Allah. Apa alamat dia? Hasad, dengki dan sebagainya. Habis kita dah tahu macam ni, bertaubatlah. Kembalilah kepada kembalilah kepada redha, mengakui, melihat kembali. La tataharraku zaratan illa biiznillah. Tidak ada suatu pun bergerak, terjadi, diam, berdiri, duduk dan sebagainya, kecuali semuanya dengan Allah. Takkan berlaku pun, takkan dapat sesuatu, takkan hilang sesuatu, takkan mulia seseorang, takkan hina seseorang, kecuali segalanya telah jelas dalam ilmu Tuhan. Solid berlaku dalam
apa ni di dunia ni seperti yang di Allah kehendaki. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakuna, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak adalah kemampuan mereka untuk menghendaki apapun kecuali itulah yang Allah menghendaki. Dan telah muafakat mereka itu, siapa dia? Ulama tasawuf. Dan telah muafakat mereka itu atas menegah orang yang sadiq. Ini dah kan masuk khatimah kan, khatimatun ni. Dia buat khulasah disimpulkan supaya kita dapat suatu penjelasan dan dapat suatu penjelasan dan dapat satu ketentuan cerita kita nak hidup orang baik ni kan. Dia pun hubung pula, dia penutup ni, nas'alullah, kita mohon kepada Allah akan segala kebaikannya. Mana ada daya kita lagi dah, maknanya kita mohon dalam keadaan lemah, hina, jahil dan tak mampu ni, supaya Allah bimbing kita jangan jatuh di dalam setebal-tebal kegelapan ni, sejahat-jahat, seburuk-buruk nafsu ni, iaitu amaratu bisu ni. Dan telah muafakat mereka itu atas menegah orang yang sadiq daripada bercampur dengan segala orang yang jahat-jahat, dan dengan bersahabat dengan orang yang ramai-ramai, dan dengan sekedudukan dengan segala perempuan. Ditegah oleh ulama tasawuf ni, muafakat, jangan bercampur kepada siapa? Kepada salik ilallah, kepada orang yang dah memutuskan niat dan azam dia nak ke Allah. Orang salik ni dia tidak ada hasrat lain. Dia dah memutuskan dalam hati dia, setelah dia meyakini la darra wala naf'a, tiada ada yang memudaratkan, tiada ada yang memanfaatkan, yang tiada ada yang menentukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dirinya dalam makna dia dijadikan Tuhan, dan segala perbuatannya dalam keadaan Allah yang menjadikan. Wahdaniyat Allah pada perbuatan. Melihatlah dia di ufuk sana, sampailah kepada di bumi yang dipijak ni tadi, tanda wujud, tanda kekuasaan, tanda iradat Allah, tanda ilmu Allah, tanda hayat Allah, tanda kepada la ilaha illallah. Dia letaklah diri dia kepada Allah tu. Maka apa yang harus dipelihara supaya tak terganggu fokus dia menghadap Allah ni tadi? Daripada bercampur dengan segala orang yang jahat-jahat, dan dengan bersahabat dengan orang ramai-ramai. Jangan dia menghindar diri daripada lara, daripada terganggu dengan makhluk. Kita ni bila bila menikah, ada tanggungjawab, wajib nafkahkan isteri dah. Setelah tu ada anak pula, kita ada tanggungjawab nafkah ke dia dah. Sebagai suami dah, nak kena jaga adab dia, nak kena jaga aib dia, nak kena jaga makan minum dia. Anak-anak pula nak kena jaga akhlaknya, didikannya, banyaklah urusan tu. Kemudian kita ni tadi duduk dalam kampung, ada jiran, maka nak kena jaga hak-hak jiran dah. Kemudian kita ni ada urusan dengan manusia bermuamalah, ada urusan haram halal di sana dah. Sibuklah kita. Tak apa. Tetapi dalam keadaan kita nak menumpukan diri kepada Allah tu, nanti akan terganggu. Sisi mana? Bila kita ni tadi duduk di rumah, orang cari kita kan. Kita nak pegang tasbih terganggu, kita nak bersujud terganggu, kita dah kat sembahyang orang bagi salam macam mana rasa. Jadi kalau boleh nak reka-reka gitu je kan. Jadi terganggu. Maka gangguan-gangguan ni tadi menghilangkan fokus. Maka orang yang hematnya membulat kepada Allah ni tak nak gangguan-gangguan ni. Maka muncullah istilah uzlah, pengasingan diri. Muncullah istilah khulwah, berdua-duaan dengan Tuhan, bukan khulwat yang orang
Takat basah tu. Keluar ni dalam istilah nak membentuk rohani ini kan. Muncullah munajat di situ. Baik. Jadi disebabkan orang ni tadi, maka gangguan tu banyak. Bukan sekadar yang zahir, malah juga yang batin menimbul, mengganggu perasaan kita. Bila dipuji kita mula berasa hebat, bila dihina mula kita berasa resah, mengganggu perasaan batin kita. Maka pesanan daripada Tuan Husin menukil daripada apa yang dilihat oleh ahli tasawuf ni tadi, jangan bercampur dengan orang jahat-jahat. Padahal nak jumpa tu tadi bukan nak cerita penting pun, nak bersembang hai. Dia pergi sana, dia pergi sini, hal-hal yang meronsih dengan kita kan. Satu orang, suami dia meninggal, suami dia ustaz, dan sebelum meninggal tu dia mengalami kencing manis lah kot, gerak kaki kan. Tak apalah, selepas sekian lama meninggal. Saya ni rapat dengan suami dia, tak kenal pun isteri dia. Saya heran, dia ada masalah dengan anak dia. Anak dia tunggal perempuan, nurse, kahwin dengan satu orang kerja apa narkotiknya bahagian ni. Bila dia masalah tu, mereka awal sebagai nasihat dah. Kalau kita sebagai mak ayah ni nak tengok bapa ada ustaz, bagilah kahwin dengan orang beragama. Jadi dia kata anak saya ni dah suka dah. Saya pun serahlah apa dia suka dah. Sekitar setahun dua berlakulah masalah hal anak dia ni. Suami ni tadi pukulnya apa ni. Saya kata biasalah pukul pasal dia pukul orang jahat kan. Dia pukul lagi gitu kan. Carilah orang baik kan. Dah tahu dah latar belakang tu kan. Last kali yang tak kisahlah, pendek cerita je, setiap kali telefon tu sampai handset saya nak habis bateri. Saya kata dia ni tak kan, kita kata saya rasa masalah ni sebenarnya atas diri anak puan tu lah. Kerana dia tu tadi dah menerima kekurangan suami dia, dia sanggup tak nak bercerai, tapi dia sanggup pula kena pukul. Tak apalah, tu satu pengorbanan isteri lah. Dia cerita je. Akhirnya tak apalah, sekali dua kali sampai ke masalah-masalah lain sebenarnya. Dia ni tak masak ke? Tak masak ke kan? Sampai ke jiran dia, sampai kepada aduhai. Last kali saya tutup handset, saya tidur, saya stres. Bukan kata sekali tau, banyak kali. Saya kata ni siapa lah. Lepas tu akhirnya dia telefon, saya tutup. Dia telefon, saya tutup. Sampai sekarang dia tak telefon. Tapi cerita tu berhari-hari tu, saya stres lah, stres sungguh. Saya kata cukuplah nak. Cukuplah nak tu, dia tak cukup lagi. Saya kata saya ni dah ni mangsa dah ni. Jadi mangsa kan. Dia kata suami saya pernah perasan, andai kata dia meninggal, apa-apa masalah rujuk dengan saya kan. Rujuk tu rujuklah juga. Sampai tak ada koma titik dia kan. Stres. Stres. Ganggu. Sampai sekarang ni. Suami dia tu pernah bagi satu amalan dekat saya. Kalau kita unsin ni, unsin lah bacaan dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Wa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenangkan dapat amalan daripada suami dia tu, kita raih lah kan. Tapi kita rasa stres lah. Saya tutup handset tu. Setiap kali nampak tutup handset tu. Sampai dia tak telefon lah. Ganggu. Poin dah sampai, nasihat dah sampai, panduan dah bagi, kaedah
peraturan sivil kita dah bagi dah, ke arah mana jalan, semua tak selesai, kita pun tak reti ya. Maka dia kata dengan segala perempuan ni agak di sinilah agak di sini dah kan. Dan telah muafakat mereka itu atas bawasi, jadi tetap pekerjaan mereka itu dan amalan mereka itu, para salik dan sufi ni atas sedikit makan, dapat istiqamahnya atas sedikit makan dan sedikit berkata-kata dan sedikit tidur dan berasing-asing daripada manusia, dinamakan dia dengan uzlah. Dinamakan dia dengan uzlah. Jadi mengasing-asing diri dengan manusia ni bukan bermaksudnya kita ni tadi sampai tak ada batasan. Yang mengaji kena mengaji, kena pergi masjid begitu. Cuma dalam bentuk yang tak ada makna untuk akhirat tu, kena asingkan diri. Dan bermula asal yang terpancar daripadanya oleh segala hal orang yang salik, iaitu mahabbah. Jadi disebut dah untuk kita dapat mengamalkan amal-amalan ni. Banyak kan amal-amalan ni. Banyak amal-amalan ni. Zikir kita kira, kita ambil benda yang masyhur kan. Zikir yang masyhur dah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita berasa kita ni tadi berat maksudnya berat dalam buat baik, maknanya dosa banyaklah tu. Ringan buat maksiat, dosa banyaklah tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak Tuhan melainkan Kau ya Allah, inni kuntu, sesungguhnya aku adalah orang yang kuat ataupun buruk ataupun jahat sangat. Zalimin ni orang yang jahat lah kan. Mengaku di hadapan Allah dalam keadaan penuh perasaan rasa tak berdaya, rasa takut, rasa bimbang, rasa berharap. Dengan makna tak berdaya itulah, maka sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita sebut la ilaha illa anta tu tadi dah bawa makna tu dah. Yang kata la ilaha tu illa anta tu, la ilaha tu mestilah makna istighna an kulli ma siwa wa muhtakir kullu ma adahu ilaihi tu. Maknanya kita nak beristighfar tu pun dengan anugerah dan izin Tuhan. Kita nak bertaubat tu pun dengan taufik izin Tuhan, anugerah Tuhan. Maka dengan sebab apa? Kerana sebab seluruh masiwallah ni tadi tak terjadi, tak berlaku, tak terbuat apapun perbuatan kecuali dengan perbuatan Tuhan. Qulhu Allahu ahad, Allahu samad. Katakan olehmu wahai Muhammad, dia adalah tunggal esa, ahad. Allahu samad, seluruhnya bergantung kepada Allah. Seluruh sesuatu ni tadi bergantung dengan Allah. Hinggalah sesuatu ni bergantung kepada Allah tu bagaimana? Ini yang disebut makan bergantung kepada Allah untuk kenyang, ubat bergantung kepada Allah untuk sembuh, begitu Jadi kalau dah begitu, usaha bergantung kepada Allah untuk terjadi, dah berhasil usaha tu. Jadi usaha kan tak boleh beri berkah, makan kan tak boleh beri berkah kepada kenyang, dah. Ubat kan tak boleh beri berkah kepada sembuh. Habis yang kita tengok orang api tak beri berkah kepada hangoi, pisau tak berkah kepada luka. Habis yang kita tengok orang duk masak jadi nasi tu, orang duk masak nasi, orang duk bekerja dapat rezeki tu, orang yang berusaha berjaya tu, itu langsung dari Allah tu, jangan ada kait dengan tu. Langsung dengan izin anugerah Allah tu, bukan dengan perkara tu. Maksudnya kalau kita makan, langsung Allah yang mengenyangkan, bukan makan tu. Kena nampak macam tu. Sebab kalau tak nampak macam tu, dipanggil syirik. Dipanggil syirik. Makanya kalau syirik ni tadi,
dah jadi masalah, kena apa, dah jatuh dalam keadaan berdosa besar, dah jatuh dalam keadaan najih. Kalau najih itu tadi najih yang di martabat mughalazah. Kan najih kan ada kecil, ada sederhana, ada besar kan. Dosa begitu juga, ada kecil, ada sederhana, ada besar kan. Dosa kecil gugur dengan ambil air sembahyang contoh kan. Dosa besar hilangkan dia dengan menyesal, azab takkan kembali dan tinggal amal tersebut dengan air taubat kan. Tapi kalau dosa yang sangat besar, dosa syirik ni, kena keluar daripada selain Allah, mengesahkan Allah balik. Baik. Bila mana dalam keadaan semua itu terjadi, maka si salik ni, orang ni tadi mendambakan, mengarahkan hati dia hanya kepada Allah, timbullah rasa kasih. Maka dia kata apa? Dan bermula asal yang terpancar daripada barang dan berasal daripada manusia, itu namakannya, dia kata di sini, dan bermula asal yang terpancar daripadanya oleh segala hal orang yang salih itu mahabbatullah, mencintai Allah. Semuanya dengan Allah, nak kena pandang lagu tu. Maka barang siapa yang tiada kasih akan Allah, nescaya tiada dikurnia hal baginya, kerana hal itu wahbiyun, satu anugerah. Wahbi, bukan wahabi tu. Wahbiyun, anugerah. Jangan salah faham pula, ada sebut wahabi kat sini. Bersalahan maqam iaitu kasbi. Hal ini suatu anugerah. Hal ini suatu anugerah, hal keadaannya sentiasa dengan Allah. Baik. Jadi nak sentiasa dengan Allah ni tadi, kita yakin ketuhanan tu. Jadi yang makan kenyang ni tadi dengan Allah, yang duk makan tu pun dengan Allah. Kita kan perbuatan Tuhan, dalil dia wallahu khalaqakum. Kalau wallahu khalaqakum, orang yang sembelih tu perbuatan Tuhan satu. Wa ma dan kullu min indillah, katakan semuanya ni milik Allah, perbuatan Allah ni. Maka pisau tu perbuatan Allah dua, lembu tu perbuatan Allah tiga, luka tu perbuatan Allah empat. Daripada orang penyembelih tu, dengan pisau tu, dengan lembu tu, dengan luka tu, semua nampak itu perbuatan Allah. Cuma nama dia berbagai-bagai. Sampai biji durian, nanti dia akan keluar biji durian atas nama dahan, biji durian atas nama batang, biji durian atas nama akar, biji durian atas nama daun. Tiga macam tu kan. Kalau kata tak ada biji, tak ada daun di biji durian tu, daun tak keluar. Gitu kan. Maka kita tanam biji durian, dan nanti dia akan keluar apa? Keluar ke bawah akar kan. Biji durian atas nama akar. Nanti kita korek biji durian tu ada tak? Biji durian tak ada, kan pokok keluar kan. Bawah tu akar, atas daun. Kemudian nanti batang durian tu kita potong kan. Kita potong, kita belah-belah dia. Biji durian atas nama papan, biji durian atas nama tiang, biji durian atas nama tangga. Kita kayu durian kan kita buat tangga. Pasal apa nak bagi? Itu contoh. Contoh kan. Jadi perbuatan Allah atas nama orang, perbuatan Allah atas nama pisau, perbuatan Allah atas nama lembu, perbuatan Allah atas nama luka. Bukan yang meluka tu sahaja perbuatan Allah, orang tu pun buatan Allah. Kan Allah kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maka di kita ni nyatalah Allah berbuat ni. Baik. Kalaulah begitu, apa yang Allah buat di kita ni? Sama ada perbuatan yang kita sengaja atau perbuatan yang kita tak sengaja. Diri kita tu perbuatan Allah dah. Telinga ni Allah buat kan, mendengar pun Allah buat, mata Allah buat kan. Maka penglihatan di mata pun Allah buat. Pasal apa tak hadir hati lagu tu? Pasal apa berasa kita ni tadi, berasa kita asing, Allah jauh sana. Sedangkan ni perbuatan dia. Jadi dalam memahami halnya lagu tu, dibagi hati yang bermuraqabah, hati yang dah
dah tersikat hijab tu. Nak fokus yang tu kalau diganggu orang lah, sembang dengan ada makhluk, ada gangguan, maksud dengan makhluk lah, dengan manusia lah, dengan dunia lah, dengan apa, hal itu tak masuk. Yang tu yang kenapa tak dia nampak lagu tu? Kerana nafsu amarah. Kerana apa? Kerana nafsu amarah. Kerana apa? Kerana hasad, dengki tadi ni. Maka kerana apa? Kerana terganggu dengan apa? Dengan makhluk ni. Kerana apa tak boleh nampak lagu tu? Kerana makan banyaknya, sembang banyaknya, tidur banyaknya, tak nampak lagu tu. Jadi nak nampak lagu tu nak kena bersih tu. Bersih daripada anasir-asir yang mengganggu tadi ni. Jangan sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan Allah berbuat. Jangan sibuk dengan orang di sebelah kita, jangan sibuk orang depan kita, jangan sibuk orang yang dahulu, jangan sibuk orang yang kemudian, jangan sibuk dengan makhluk dunia, jangan sibuk dengan akhirat. Sibuk dalam keadaan macam tu. Maka hal inilah disebut sebagai orang yang sedang menyaksi bahawa tunggal Allah pada berbuat. Kalau kita kata tadi yang tukang sembelih, orang yang sembelih itu perbuatan Allah satu, pisau tu perbuatan Allah dua, lembu perbuatan Allah tiga, kemudian luka perbuatan Allah empat. Sagi yang makan minum tu fa aina ma tuwalu fasamma wajhullah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi kita sentiasa dengan Allah tu, maka la ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiadalah selain Allah sebagai Tuhan dalam setiap detupan jantung ni dan setiap hembusan nafas yang keluar masuk. Tiadalah selain Allah diri kita tu. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Dan Allah suruh sebut dia sebanyak-banyaknya. Kita tak tahu banyak mana tu. Setiap detupan jantung tu lah nak dengan Allah tu. Pasal apa ambil detupan jantung dengan setiap hembusan nafas keluar masuk tu? Kita kalau buka mata, satu sampai satu keadaan kita tutup mata. Kita kalau kita bergerak, satu mata kita akan diam. Kita berdiri, satu keadaan kita akan duduk. Bila sampai semuanya penat, kita akan terlena. Tapi kalau nafas pun lena juga, kita mati. Hidup pun nafas pun tidak juga. Waktu kita tidak, jantung pun berhenti juga kan. Itu masuk kubur. Jadi maknanya masuk kata sebanyak-banyak wazkurullah zikran katsira tu, tak ada ruang kita tak ada dengan Allah. Naklah kamu sebut Allah tu berdirimu, dudukmu, tidurmu pun dengan Allah. Jadi nak disuruh lagu tu. Wazkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru ma khalaqas samawati wal ardh. Sampailah habis firman tu kan. Nak lagu tu. Jadi nak buat lagu tu, kita kalau pakai lidah sampai tu apa? Kita tidak, lidah tak bergerak dah. Dia nak. Kalau kita pakai tangan pegang tasbih, waktu kita tidur, tasbih pun jatuh. Tapi nak dengan Allah tu, setiap nafas tu, kalau kita tidak, nafas pun berhenti. Yang tu kena majlis jenazah. Baik. Dan bermula asal bagi segala maqam iaitu at-taubah. Kalau kata hal tadi dalam keadaan dia mendapati Allah macam tadi ni, hal dia tadi memandang Allah begitu, maka dipanggil wahbiyun, suatu kurniaan, dan maqam iaitu kasbi, suatu usaha. Jadi usaha ni tadi nak kena buat amal saleh tu sehingga kita saleh, sehingga kita baik. Maka dia kata apa? Dan bermula asal bagi segala makam iaitu taubah. Maka kita kena bertaubat. Makam dia iaitu taubat. Antaranya iaitu taubat. Dia kata bermula asal bagi segala makam iaitu taubat. Taubat ni kena usaha.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Teringin nak buat, jaga teringin tu, nak dah jatuh, sucikan dia dengan taubat. Hati kita ingat kepada yang lain, sucikan hati kita tu, ingat ke Allah balik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni, sesungguhnya aku. Sebut tu pun mau ada gaya lah juga. So memang aku ni buruk sangatlah Tuhan. Tidak Tuhan dengan kau, aku tak berdaya. Sesungguhnya aku ni buruk sangatlah Tuhan. Kena mengaku sungguh-sungguh. Maka barang siapa tiada taubat, sebab asal makam tu taubat, maka barang siapa tiada taubat ia daripada segala dosanya, nescaya tiada hasil baginya dengan satu makam daripada segala makam orang yang arif. Ialah nak jadi orang yang dicintai Allah ni tadi, kena tanggal segala yang dibenci. Yang dibenci Allah ni tadi, jalannya kena bertaubat. Tersesat jalan, kembali kepada pangkal jalan. Maka yang zahir ni, ada kelakuan yang menyesatkan mata, telinga, tangan, kaki ke arah maksiat. Patah balik, sucikan dia supaya jangan dalam keadaan kekal dosa dan buat dosa. Hati pun macam tu juga. Maka barulah boleh nak makam berikutnya manis, lazat, indah, puas, cukup dengan Allah tu tadi. Tambihun Allahu a'la wa a'lam. Tuan-tuan larat kau 7.5 kan? Kita baca sikit. Kita nak sambung kitab ni. Kitab apa? Tuan Taban ni. Muka surat berapa? 28. Baik. Kita sambung kitab kedua nah.